Korang ada plan nak cari walkie-talkie, tapi korang risau pasal jarak dan korang pening nak set up dia punya frekuensi. Tapi guys, untuk walkie-talkie yang ni seriously memang best gila sebabnya dia ada 4G. So, korang tak perlu lagi nak risau pasal frekuensi, pasal jarak. Korang boleh berhubung dekat mana-mana sekalipun. Janji ada bateri dan ada line. So, untuk M15 punya model, dekat dalam box ni korang akan dapat satu user manual. Ini penting guys untuk korang refer. Dia punya tutorial bagus sebab bergambar dan berwarna mudah nak faham. Dan ini adalah dia punya walkie-talkie. Yang bagusnya walkie-talkie ni guys, korang boleh masuk 2 SIM card. Dan walkie-talkie ni juga dia ada GPS, dekat depan ni ada skrin, ada control menu, kat tepi ni ada button dan tempat untuk korang letak lanyard. Selain itu dalam box korang akan dapat dia punya kabel, charging kabel, clipper yang ni korang boleh letak dekat belakang nanti. Ini untuk penutup dia punya SIM card. Lanyard, SIM card pun dia bagi sekali dan dia punya bateri berkapasiti 3000 mAh. Yang bagusnya lagi dia punya bateri ni guys ada type C, so mudah untuk korang charge. So sekarang ni aku nak masukkan SIM card dulu. Lepas masuk SIM card, make sure korang tutup. Skru pun dia ada bagi sekali, korang tinggal nak ketatkan je. And then kita akan masukkan bateri. So kalau SIM card tu berjaya, dia akan keluar signal 4G macam tu guys. So nak pakai dia, korang kena login, boleh menggunakan phone. Korang boleh download dia punya apps dulu, lepas tu aktifkan. Instruction semua dia bagi guys. So macam sekarang ni, aku dah linkkan ke semua device ni dengan phone aku. Dan daripada phone pun, korang boleh bersembang sebenarnya. Contohnya, kalau dekat sini, korang boleh dapat nampak dia punya model number dan juga dia punya channel. Aku boleh create group dan group tu adalah private, orang lain tak boleh nak join. Ataupun kalau korang nak buat trip, contohnya trip to Krabi, korang boleh create group. And then dekat dalam ni korang boleh invite kawan korang. So tak kisahlah kawan korang kat mana sekalipun, korang boleh sentiasa berhubung. Contohnya macam sekarang ni bila aku tekan, dekat phone aku pun dapat, dekat walkie-talkie ni pun dapat. So untuk walkie-talkie ni seriously aku recommend. Size dia compact, bateri dia tahan lama dan yang paling aku suka dia punya charging port lah. Memang mudah nak pakai. Sebabnya kedua-dua model ni dia pakai type C tau. Dan untuk SIM card ni of course lah korang kena bayar. Tapi harga dia seriously murah gila kalau korang tengok dekat sini. 12 bulan setahun lebih kurang dalam $16. So lebih kurang dalam RM60 je lah. Kalau korang nak ambil monthly pun boleh, lebih kurang dalam RM12 sebulan. Kalau korang ada sebarang soalan berkenaan dengan walkie-talkie ni, boleh drop komen. Aku akan try bantu korang dan jawab persoalan korang. So macam biasa, link aku dah sediakan.